kebanyakan jemaah tegar berada di saf pertama dan saf kedua. So sepatutnya bagi pandangan saya lah, saf pertama dan kedua ni sepatutnya mendapat bunyi yang terbaik kan, tapi tanpa mengabaikan saf-saf yang seterusnya. Laungan mempesona, suara terang dan nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita tunjuk muka lah Syawal lagi. So Eid Mubarak, sekiranya video ni sempat keluar waktu Syawal. Okey, kita berada di satu masjid di bahagian tengah tanah air. Okey, kita nak tunjuk sikit. Okey, kita tengok dulu surrounding. Ini adalah bahagian depan masjid. Satunya speaker berada di saf yang pertama, kedua, ketiga. Kalau perasan kan, saf ketiga. Apa yang berlaku sebenarnya, sekiranya diletakkan placement begini, saf pertama dan kedua, psychologically mereka akan dengar seolah-olah suara tu berada di belakang, dan itu sebenarnya sangat tidak selesa sebagai seorang manusia. Secara lahirnya kita suka untuk bercakap, ataupun macam tuan-tuan cakap dengan saya kan, suka berdepan. So apabila begini, speaker terjadi begini, kita untuk saf pertama dan kedua, kita seperti bercakap dengan orang yang di belakang, dan itu sebenarnya tak, bagi kami sangat tidak selesa. Okey, lepas ni barang siapa yang solat dekat masjid tu boleh perasan apatah lagi bila dia berada di belakang speaker. Dan harus diingatkan, kebanyakan jemaah tegar suka tak suka lah kan, jemaah tegar berada di saf pertama dan saf kedua. So sepatutnya bagi pandangan saya lah kan, saf pertama dan kedua ni sepatutnya mendapat bunyi yang terbaik kan, tapi tanpa mengabaikan saf-saf yang seterusnya. Suka ataupun nak tengok lagi konten-konten kami, bolehlah lawati di semua media sosial kami. Boleh dengan buat search #MuazzinAV. Sehingga kita jumpa di lain kali, insyaAllah. Moga-moga masjid kita tip-top, InsyaAllah. Bukan masjid saja, surau tip-top, insyaAllah. Jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum. MuazzinAV, ini masjid kami juga. MuazzinAV, nama yang diyakini, sentiasa bersama anda.